berhati-hati dalam doa kan. Aku punya konten lah. Sebab kadang-kadang apa yang kita doa tu belum tentu baik untuk kita. Okey, contoh ada orang dia doa nak naik podium kan, nombor 1 kan. Betul-betul dia dapat naik kan. Dapat naik podium kan. Tapi sebenarnya dia tak menang pun. Rupanya MC tersalah umum kan. Benda ni pernah berlaku kat Miss Universe MC dia tersalah umum. First runner up sebenarnya kan. Tapi dia terumum nama orang ni first. Dia beberapa tahun lepas lah yang MC tersalah umum. Benda tu orang dah crown lah dia kan, nombor 1 Miss Universe. Lepas tu tersalah umum, memang memalukan lah. Ada orang dia doa nak duit berjuta. Oh betul, dapat duit berjuta. Duit berjuta tu datang dari mana kan? Daripada insurans kematian suami dia. Ada orang nak viral kan, bukan katakanlah content creator nak viral kan. Tiba-tiba betul kau viral, tapi viral benda yang tak elok kan. Mana tahu ada orang rakam kau tengah marah-marah ke apa kan. Viral kan, benda yang tak elok. Ada orang dia nak doa, yelah biasanya jadi kaya lah. Tapi kadang-kadang jadi kaya tu belum tentu elok untuk kita tau. Subscribe channel ni, aku akan ceritakan satu kisah yang orang kaya dah arwah lah sekarang ni. Anak dia sekarang ni dekat lock up tengah tunggu perbicaraan. Kes apa lah nanti subscribe dulu, nanti aku akan ceritakan. Tapi orang kaya ni kan, tapi dah arwah lah. Tapi anak dia tak menjadi lah. Sekarang dekat lock up tengah tunggu perbicaraan. Kes berat lah, kes yang ikutkan boleh gantung lah. Sebab itulah doa sebentar hari Arafah ni, doa ujungnya kena bersulam lah dengan doa tu biarlah baik untuk kita kan. Tuhan tahu apa yang baik untuk kita di dunia dan di akhirat. Last kali tutup dengan doa, sekiranya doa aku ini baik untukku, maka perkenankanlah.